Ini adalah haiwan yang tak sepatutnya wujud dalam dunia ni. Macam mana tu? Siapa yang tekan like dan subscribe sekarang, abang doakan hantu ni tak ganggu dia masa tidur nanti. Cepat tekan sekarang. Ini ialah platypus. Kalau korang tengok, paruh platypus ni macam itik. Ekor dia pula macam memerang. Kaki dia pun macam memerang. Platypus ni macam beberapa haiwan digabung jadi satu. Frankenstein dalam dunia haiwan ke apa ni? Tapi tu belum lagi bahagian paling pelik. Yang paling pelik, platypus jantan mempunyai taji berbisa pada kaki belakang dia. Dan sengatan taji dia tu boleh sebabkan kesakitan yang sangat teruk tau. Dan yang paling gila, platypus ni ialah mamalia yang bertelur. Sepatutnya mamalia melahirkan anak, tapi dia ni bertelur pula macam reptilia. Weh, platypus ni memang pelik lah. Menurut korang, platypus ni patut wujud ke tak dekat dunia ni? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?